Kenapa kita sering diuji dengan perangai suami yang narsistik? Semuanya dia yang betul. Baik. Laki dia ni berat perangai. Semua salah bini. Faham? Yang salah laki pun laki betul, bini salah. Sakit hati tak kita jadi bini? Sakit hati. Salah siapa? Salah bini. Dapat laki macam tu, salah isteri. Kenapa salah isteri? Mu yang nak kerja. Bukan orang letak dalam guni, pilih A atau B atau C. Betul tak? Awak yang pilih dia. Lepas tu nak kahwin dengan seorang laki-laki 6 bulan. Bukan wajib. Lebih kurang kenal dia. Jangan tengok baik dia di depan, di belakang. Faham? Ni ramai. Dia nak kahwin, dia di depan kita dia pelakon drama. Faham lagi? Depan baik sungguh, belakang dia jahat. Lepas tu dia dapat kita, dia tampar lah, dia terajang lah. Bang, tak bagi nafkah, dia keluar ikut suka hati dia. Tak, dia tipu kita. Macam-macam, tengok macam-macam hal suami. Betul tak? Padahal masa dia nak minta kita tu baik betul. Jangan percaya masa tu. Faham lagi? Okey?